So saya berhenti kerja, jual brownies and cookies hanyalah untuk survive dalam hidup. You masuk pukul 6 pagi, you prepare produk. Sebab waktu tu saya still involved in production. Saya masuk pagi buat produk dan malam pukul 12 baru balik. Sebab nak make sure that everything semua okay untuk next morning punya operations. So it's different daripada apa yang saya buat sebelum tu. Kalau orang tanya penat, memang sangat penat. That's why 2 minggu lepas buka cafe tu saya okay, ni pilihan yang tak betul. Suka sendiri-sendiri. I mean more to introvert punya ni lah. So bila buat business ni membuatkan you kena jadi extrovert. I mean you kena represent, especially bila you seorang. You tak boleh reserve diri you untuk sorok-sorok buat business. Mungkin sekarang okay relevan untuk you sorok-sorok sebab banyak online punya platform. You boleh orang tak kenal you. Tapi dulu kalau you nak represent you punya brand, you kena make sure you kena keluar. You kena jumpa orang. Assalamualaikum dan terima kasih kerana kembali bersama kami dalam podcast yang memberi ideas, insights, inspirations. No fluff, we give you only motivation. Dan ini adalah podcast yang akan makin semangat anda untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Jadi kita mencungkil bakat-bakat ahli perniagaan yang tersedia dalam pelbagai bidang untuk membawa mereka dan suara mereka mendekati anda. Inilah We Hear You dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di semua platform media sosial. Hari ini kita bawakan seorang tetamu yang berkait aktif dalam dunia chef, dunia baking, dunia masakan. Mungkin anda di luar sana akan cari inspirasi daripada podcast ini untuk memulakan perniagaan dalam bidang yang sama. Jadi kita terus saja bersama dengan tetamu saya, Head Baker and Founder Chef Kecil Sendirian Berhad. Kita bersama dengan Encik Rahmat Baharudin. Terima kasih Rahmat kerana sudi bersama kami. Yep, sama-sama. Terima kasih juga atas jemputan hari ini. Selamat datang ke We Hear You. Jadi kita mulakan dengan idea lah. Dari mana datangnya idea untuk anda memulakan perniagaan chef kecil ni? Okay, baik. So, chef kecil ni wujud, dia bukan ada purpose. I mean like, bukan buat untuk buat business. Saya start, apa yang saya buat adalah sebab saya nak survive dalam hidup. So, saya berhenti kerja. Jual brownies and cookies hanyalah untuk survive dalam hidup. And toward the ends, bila dia dah jual, ada ramai customer dan sebagainya, dia jadi sebuah perniagaan yang betul-betul, oh, aku buat bisnes. Macam tu. Jadi apa latar belakang Rahmat sebenarnya? Okay, sebelum ni saya belajar dalam bidang food science, sains dan teknologi makanan. Jadi habis belajar, saya memang kerja dalam jadi quality control. Pernah juga masuk dalam admin work juga. And then last saya kerja dalam bidang, saya buat fokus on R&D untuk chemical product. Tu last saya punya kerja lah. Dan pernah juga jadi image consultant. Yep, that one sangat-sangat berbeza. Ya, betul. Because that one saya selalu follow saya punya kawan pergi training dan sebagainya. So dia tanya, why not you jadi trainer juga? Dia cakap sekarang ni kurang lelaki jadi image consultant. So dia cakap, okay, then I ambil course tu kena bayar dalam 13,000. Yep, untuk ambil settle one course. Dan lepas tu baru you boleh buat training untuk image grooming. Dan saya ambil. Sangat diperhatikan ketika ini. So that one is actually kenapa saya ambil adalah salah satu untuk tambah saya punya pendapatan lah. That one saya buat sebagai part time juga. Sebab nak dapatkan job tu dia bukan hari-hari ada. So consultations ni dia ikut. Kalau you buat marketing dan you ada customer, you ada client lah. Tapi memang ada latar belakang dalam bidang makanan lah. Ya, yeah, betul. Sains. Jadi adakah anda memang minat memasak, membuat brownies dan sebagainya ataupun itu pun terpaksa? Alright, okay, baik. So cerita dia macam ni, saya memang suka baking daripada kecil lagi sebab saya punya makcik dia memang selalu buat kek dan sebagainya, hantar dekat rumah raya buat macam, wah menarik lah benda ni. So saya nak belajar. And then waktu saya nak sambung study, saya memang nak jadi chef dan nak sambung dalam bidang kulineri waktu tu.
Tapi family advice saya untuk macam, you dah belajar sains, kenapa you nak sambung ni? Yang ni you nanti dah kerja, you boleh pergi belajar. Jadi saya cakap, okey lah, saya tengok course yang ada food, ada sains. So ni mesti ada belajar jugalah, ada masak-masak semua. Dan saya okay. So saya ambil that course, dan waktu first semester masuk je kelas, dan saya tengok all the subject like biology, chemistry, physics, semua ada. So macam saya dah buat satu kesalahan. Alright, because saya memang tak minat fizik. Tu subjek yang saya tak minat lah. Tapi you dah dapat, dah sambung belajar, dan saya just continue lah. So saya memang banyak belajar waktu tu, more to science punya subjek, banyak lab work. So belajar biochemistry, food, chemical semua, and then food microbiology. So dia lebih kepada lab punya work compare to masak-masak punya benda. Jangan main-main ya. Food scientist ni bukan sekadar belajar memasak. Betul. Dia lebih mendalam Dia more focus on the macam mana details dalam food tu sendiri. So kalau kita habis belajar, normally kita akan masuk dalam industri. So kita QA, QC, R&D yang sangat diperlukan lah sekarang ni. Ada banyak rantaian chain, food chain yang memerlukan khidmat seorang quality assurance. Jadi daripada bidang itu, bagaimana anda boleh memulakan perniagaan sendiri? Sebab kata terpaksa survival. Jadi bagaimana boleh sampai ke tahap survival tu? Okay, baik. So cerita dia macam ni, saya kerja dan saya buat part time juga, image consultant semua. Dan saya rasa macam penat lah. Macam toward the end you akan buat benda yang sama dan sebagainya kan. So saya stop kerja, berhenti kerja. So saya fikir waktu tu apa yang saya boleh buat adalah baking. Itu je yang saya pandai. Jadi saya fikir, okay lah, stop kerja, buat baking, jual brownies, jual cookies ni, dan ambil order dekat kawan-kawan. So memang bukan benda yang mudah, sebab saya ada kawan-kawan je saya punya customer. So saya first pindah dekat Semenyih, waktu tu hijrah pergi sana. Saya tak ada kawan, tak ada jiran. Yang order kawan-kawan saya semua duduk KL, Shah Alam. So saya kena delivery ke sini. Jadi orang cakap starting tu memang tak ada, orang cakap purpose nak buat business tu tak ada. Dia just macam okay lah, aku boleh survive then should be okay. Okay, jadi pada awalnya memulakan perniagaan secara kecil-kecilan, dan kini sudah pun ada jenama dan nama di hati peminat masakan anda. Jadi bagaimana anda melakukan perubahan itu, ataupun adakah ia berlaku disebabkan menerima sambutan dan terpaksa membesarkan perniagaan, ataupun anda memang sudah ada perancangan ke arah jenama sendiri? Alright, okay, baik. Dulu memang tak ada apa-apa planning. Saya memang tak pandai buat bisnes pun. Kalau orang tanya pasal apa you punya target dalam 3 tahun, 5 tahun, tak ada. Memang tak ada. So buat bisnes tu memang fikir macam, okay, aku dapat duit, boleh bayar kereta, boleh bayar rumah, dah okay, settle, cukup. Okay. Tapi untuk hari-hari you survive tu, untuk orang beli you punya produk, you kena buat sesuatu. So you kena buat marketing. So you dah buat marketing, you nak orang beli you punya produk, orang mesti kenal you punya brand. Jadi kalau orang tak tahu you punya brand, orang takkan beli. So saya start fikir, okay, orang kena tahu nama Chef Kecil. Jadi waktu tu apa yang saya buat adalah social media adalah platform yang percuma yang saya boleh gunakan. Okay, baik. Jadi saya gunakan platform Instagram waktu tu. Dia baru lagi orang cakap nak up 2017 macam tu kan, baru. So saya gunakan platform tu, share resepi, ambil gambar cantik-cantik, post dekat social media. So itu memberi tarikan waktu tu kepada followers untuk follow dan ikut Chef Kecil. So saya naikkan jumlah followers dekat Instagram tu supaya orang tahu, okay, Chef Kecil, kita ada jual produk ni, kita jual brownies gitu ya. Okay, di penghujung segmen ni saya nak tanya sedikit rahsia lah tentang, sebab Chef Kecil memang meminati baking ni. Jadi Rahmat dari kecil mengikuti makcik dan resepinya. Apakah satu rahsia di sebalik menjayakan brownie ataupun roti yang sedap yang mungkin orang tak tahu? Oh, alright. Okay, baik. So, kalau brownies ni, dia sangat simple, sangat senang. Okay, baik. Tapi, saya dah cuba berkali-kali, tak jadi. Tapi cuma, dia, walaupun dia brownies, tapi dia ada banyak dia punya, orang cakap,
macam mana hasil kita nak sampaikan. You nak dia cakey ke, dia nak dia chewy dan sebagainya. So main perkara yang paling penting, dua lah saya bagi. Satu adalah sugar dekat dalam dia. Sugar. Yes, yang lain, selain daripada tu adalah coklat. Okay, so sugar content ni membuatkan sama ada brownies kita, dia akan jadi cakey ataupun chewy. The amount of sugar yang kita gunakan. Okay. So banyak sugar, dia akan menyebabkan kita punya brownies dia akan jadi lagi chewy sebab dia akan lagi moist. So depend amount of sugar and dan apa gula yang kita gunakan. Okay. Sama ada brown sugar ataupun normal sugar. Apa beza keduanya? Brown sugar dia akan contribute ke the chewiness, dia akan lagi Tambah, chewy, lebih chewy. lagi tambah, lagi moist lagi, instead of guna yang normal sugar saja. And chocolate mainkan peranan penting jugalah untuk kita punya rasa. Sama ada kita pakai chocolate converter ataupun chocolate compound. Okay. What's the difference? So what the difference of chocolate compound and chocolate converter? So chocolate converter dia dibuat dalam ingredient dia kita ada cocoa butter. Tapi kalau chocolate compound kita ada lemak sayuran. So dua rasa yang berbeza. So kalau anda makan chocolate compound ni, letak dekat lidah, dia rasa greasy, oily. Instead kalau kita makan chocolate converter, you letak je dalam mulut you, dia akan melt. Sebab dia pakai cocoa butter. Okay, there you go. So you makan coklat ni bukan sama semua. You kena tahu kenapa coklat tu mahal. Kenapa orang cakap coklat ni premium coklat. Dan you kena rasa, you kena tahu beza coklat tu sendiri. Okay. Kita ada seorang food scientist yang benar-benar mengkaji makanan ya. Dari peringkat awal makanan itu bagaimana ia dihasilkan. Jadi ini adalah hasil seorang food scientist menjadi seorang ahli perniagaan dalam bidang makanan. Kita akan kembali dan ketahui rahsia di sebalik jenama CK, Chef Kecil. Dari mana dapat inspirasi untuk nama itu? Kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam We Hear You. Kembali bersama kami dalam We Hear You. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan tamu saya hari ini, Chef Kecil. Kita ada Encik Rahmat di studio dan akan membawa anda mendalami dunia dan inspirasi di sebalik perniagaan berasaskan kek. Chef, sebelum kita cungkil rahsia di sebalik Chef Kecil itu nama, saya tanya, di antara banyak-banyak resepi chef ni, mana yang favourite? Okay, kalau saya sendiri, resepi daripada awal lah, saya memang suka coklat. So kek coklat ni memang saya punya mains lah. Saya more fokus on produk. Coklat itu memang saya punya favourites lah. So apa perbezaan di antara kek coklat chef dengan kek coklat lain di pasaran? Alright, okay, baik. So tu susah sikit nak jawab. Okay, kek yang kita buat di Chef Kecil, kita banyak gunakan premium ingredients lah. Dan kalau butter sendiri kita pakai French butter. So ni memang import daripada French. Apa istimewa tentang French butter ni? Sama nak dengar. Alright, okay. Sebab dia susu yang digunakan untuk buat butter ni, dia ambil daripada satu location saja dekat sana. Okay. So dia very specific. Dia bukan keseluruhan negara tu. So dia menyebabkan dia punya rasa berbeza. Bergantung kepada lembu tu. Dia makan apa dan sebagainya. So that's why harga dia berbeza. Dan dia very specific. Dan banyak brand-brand butter tu, dia bergantung kepada location dekat mana. So itu butter lah. Actually banyak jenis itu baru butter. So ada banyak jenis butter. So kita memilih butter yang premium untuk kita punya customer lah. Dan selain daripada tu, coklat, cocoa powder juga kita pakai Belgium chocolate. This one kita pakai converter. So untuk kita punya customer untuk rasa kek coklat yang berbeza. Dan sememangnya satu pengalaman lah juga apabila menikmati kek coklat ni kan. Iya, betul lah. Kita inginkan sesuatu yang memang kita carilah. Penggemar coklat. So different orang different dia punya kesukaan, different dia punya rasa. Mungkin ada orang kalau dia dah biasa makan coklat compound, dia akan ada rasa berbeza bila dia makan coklat converter. So kalau orang dah biasa makan coklat converter, dia makan compound, dia rasa macam kenapa rasa ni lain, kenapa dia tu oily dan sebagainya. So itu antara salah satu perkara yang mungkin kita perlu kongsi dengan ramai orang, customer juga. So sometimes orang cakap, kenapa harga you mahal sangat, kenapa harga ni murah.
Because the difference is actually the ingredient. So kita kena tahu ingredient tu kenapa dia contribute kepada harga produk tersebut dia jadi lebih mahal lah. Baik, kita akan perhalusi perniagaan chef kecil ni sebentar lagi, tapi saya nak tanya tentang jenama tu. CK, jenama chef kecil. Kenapa memilih jenama ini? Okay, baik. Kalau sebut chef kecil, orang mesti ingat nama saya kecil. Okay, itu secara general lah. Bila sebut saya kecil, cakap oh kecil. Selalu orang pun panggil saya kecil. Okay. Cuma cerita di sebalik nama chef kecil ni sebenarnya, dulu daripada saya belajar, saya ada satu blog. Blog ni nama dia chefkecil.blogspot. Kat situ saya share resepi dan sebagainya. Cuma nama tu saya nak letak nama blogspot tu waktu tu, saya ingat saya nak jadi chef. And then saya nampak anak saudara saya kecil. And then saya macam chef kecil. Itu je. So dia tak ada kaitan apa-apa yang related to nama tu. Dan saya tak tahu pun nama tu sampai jadi nama bisnes nanti. So dia tak ada purpose apa-apa, just nama blog chef kecil. And saya nampak dia sangat unik. Jadi bila saya buka Instagram, saya nak letak nama Instagram, letak chef kecil lah dulu dekat blog chef kecil. So chef kecil juga. Then secara tak langsung register business, so register dengan nama chef kecil. Until today jadi chef kecil. And kita punya followers pula, dia singkatkan daripada chef kecil tu dia jadi CK. So jadilah kita punya logo CK. So ramai followers bila jumpa dia akan panggil CK. So itu membuatkan, kalau dulu saya buat kelas dekat rumah pun, student yang datang dia start nama CK, saya pun macam panggil nama CK okeylah, tak apa. So lagi senang nak panggil kan daripada chef kecil itu sendiri. So menggunakan nama CK lah. So itu sejarah nama chef kecil. Baik, itu adalah penjenamaan. Jadi bagaimana anda mencari inspirasi untuk meluaskan perniagaan? Sebab ada banyak cara kan. Tetapi apakah model yang anda pilih untuk meluaskan empire chef kecil? Baik, bercakap tentang perjalanan chef kecil itu sendiri daripada rumah, lepas tu pindah baking studio, and then baru buka cafe. Jadi dia bukan perjalanan yang mudah actually sebenarnya, and banyak kali yang saya pun memang nak give up untuk tak teruskan perkara ni. Waktu awal saya dekat rumah dulu pun, saya fikir macam hari-hari buat benda yang sama. So ada hari yang you jual brownies dan you tak boleh jual, dan tak ada orang nak beli. Jadi ada satu hari yang saya nak bangun dari tidur, yang saya cakap okeylah, aku tak nak bangun sebab aku akan buat benda yang sama. Bangun, buat brownies, lepas tu tak ada orang nak beli. So esok aku akan buat benda yang sama hari-hari. Towards that situation juga adalah saya hadapi masalah isu kewangan juga. So maksudnya tak ada duit, nak bayar duit rumah, kereta tertunggak 2 bulan, dan waktu tu memang struggle. Kira memang bank hari-hari macam like calling, tanya bila nak bayar dan sebagainya. Bila you tak bayar bank kan, so dia akan cari you. Stress ada. So that time waktu tu nak bangun tidur rasa macam tak nak bangun, like mild depression maybe, saya tak tahu. Dan apa yang saya buat adalah saya tengok saya punya bank account. So tengok kau tak ada duit, so kau kena bangun. So kau tak boleh give up, kau kena bangun, kau kena buat sesuatu. Kalau tak, kau tak boleh hidup. So itu motivation saya waktu tu adalah duit dalam bank saya. So bila saya tengok macam you have to work. So waktu tu lah fikirkan apa yang saya kena buat supaya bisnes ni boleh berkembang, supaya saya boleh ramai customer. Jadi apa yang saya buat adalah you kena buat content, you kena rajin buat content, you kena share something. So saya dengan muka tak malunya buat video sendiri, cakap kek saya sedap. So orang tanya, kau tak malu ke cakap kek kau sendiri sedap? Sebab saya cakap tak ada orang yang akan buat, tak ada orang yang akan bagi tahu. So hanya you sendiri yang akan buat benda ni, untuk bagi tahu orang yang produk you macam mana. So kalau you malu, you tak ada duit. And you have to do. Kalau orang nak cakap macam apa orang nak cakap, you tak boleh fikir. Sebab dia tak bayar you punya bill, dia tak bayar you punya kereta, dia tak bayar dia punya rumah. So you fikir benda tu sebelum you fikir benda lain, malu dan sebagainya. So tu yang saya buat. Maksudnya the first strategy adalah to make sure that orang kenal chef kecil. Dengan cara macam mana? You have to show yourself dekat social media. You kena buat content, you kena buat video, you kena show up, tunjuk dekat orang. Because that one is cost yang
Bukan paling rendah, memang tak ada cost yang you gunakan. I mean dekat social media is free. You nak buat marketing, you buat posting dan sebagainya, dia percuma. You kena rajin untuk buat saja. Okay, tapi sekarang Alhamdulillah Chef Kecik sudah ada nama tersendiri di pasaran. Tapi dunia chef, baking, brownies dan cake adalah dunia yang sangat mencabar. Banyak persaingan. Betul. Sekarang ni pun mungkin ada yang terdetik untuk memulakan bisnes mereka sendiri kan, berdasarkan apa yang kita bincangkan sekarang. Jadi bagaimana chef menghadapi tekanan daripada persaingan? Kerana persaingan tu boleh datang dari mana-mana. Dari jiran rumah sebelah pun mungkin. Betul. Jadi macam mana chef menghadapi persaingan itu? Alright, bercakap tentang persaingan, okay, Chef Kecik sendiri waktu kita mula-mula bisnes dulu, selain daripada saya jual brownies dan cookies dan sebagainya, orang cakap dalam perjalanan tu, pada tahun 2019 tu, saya dah start untuk cater up buat servis. Servis ni adalah saya buat kelas. Okay, bila orang start tengok kita punya content dekat social media dan sebagainya, gambar-gambar produk kita, so orang start tanya, you tak ada buat kelas ke? Okay, bila orang start tanya dia buat kelas dan tak, so saya cakap, ini macam menarik. So saya start run kelas. Saya buat kelas dekat rumah, ajar orang buat macarons. So mula ada 2 orang datang. Lepas tu bila saya buat next class ada 4 orang. Dan dia bertambah every time kita run kelas. Sampai kan rumah tu dia dah tak boleh dah nak buat kelas lah, sebab terlalu ramai sangat. So dia dah jadi 10-12 orang. So saya ada maksimum saja yang saya boleh ambil. Dan saya buat di kawasan kejiranan. Maksudnya saya ada jiran-jiran dan sebagainya. Orang pun pelik, kenapa orang perempuan datang rumah bujang? Yes, betul. So waktu tu saya dengan kawan saya je duduk rumah tu, and my friends dia buat dia punya kerja, dia banyak online punya kerja, and saya memang buat baking. So bahagian rumah kita 2 tingkat, bawah tu memang saya buat baking je. So kalau datang kelas memang saya buat dekat bawah. Jadi run kelas ni, kenapa saya buat adalah untuk saya tengok dia boleh dapat income lain. So basically macam kalau you buat kelas, katakanlah saya boleh buat kelas untuk 10 orang satu kali on weekend lah. Saya charge, katakanlah you run dia RM300. So you boleh dapat dalam RM3,000. So kalau you run 2 hari, you boleh dapat dalam RM6,000. So basically this amount yang saya tak boleh dapat untuk saya hanya jual produk saja. Dengan saya seorang jual brownies dan cookies, saya tak boleh buat sales ni dalam masa 1 hari. Tapi dengan saya buat servis, saya boleh buat benda tu. So untuk survive, so ni adalah bisnes yang bagus untuk saya. So saya run benda ni. So bercakap tadi tentang persaingan, so saya mewujudkan pesaing. Ya, betul. Ya, saya wujud pesaing bila saya ajar resepi saya. Saya wujud pesaing. Cuma apa yang saya buat bila orang tanya, you tak risau ke you ajar dan you jual juga? So bagi saya, so lagi banyak saya buat benda ni, saya share knowledge and recipe dan sebagainya. So dia akan bagi orang cakap rezeki yang lebih banyak. And untuk rezeki orang lain yang buat bisnes, dia ada rezeki dia sendiri. So Tuhan dah bagi rezeki setiap orang. So you punya rezeki, I punya rezeki. If let's say lah dekat satu kawasan kejiranan, ada orang belakang rumah saya jual benda yang sama juga. And then satu, kalau you tengok dekat satu tempat ada orang jual nasi lemak banyak, tapi dia still can grow. But it's depend on how kita nak grow kita punya business, macam mana kita buat marketing kita punya business. So persaingan tu wujud, tapi macam mana each of us nak fikirkan macam mana kita nak kembangkan kita punya business. It's not thinking about others, fikir pasal orang saja, tapi macam mana kita sendiri untuk marketkan kita punya produk. Dan tadi cakap pasal physical class. Saya run physical class sampai 2020 sebelum COVID datang. And then sebabkan kita punya student ni bukan datang daripada dekat-dekat je. Maksudnya saya duduk Semenyih bukan yang datang daripada Kajang, Bangi. Tapi kita punya student yang datang belajar dekat Chef Kecik datang daripada Terengganu, Pahang, Kedah. Dan kita ada student daripada Singapore dan Indonesia. Yep, yang datang dekat rumah tu belajar. Saya sendiri pun terkejut dan saya pun amazed. Macam wow, sampai macam ni sekali online boleh perkenalkan kita punya brand dekat luar. So datang sampai dekat rumah saya, dekat Kesuma Lake, dekat Semenyih tu memang ceruk. Kalau you cakap Semenyih, orang akan cakap macam, weh hutannya, weh kelapa sawit lagi kat sana. Tapi bring people dekat sana dan orang datang untuk belajar daripada luar negara. Wow, Itu. Ya.
Saya rasa itu boleh pergi kepada soalan saya seterusnya. Itu cabaran persaingan tu bukan setakat jiran sebelah yang diajar oleh chef melalui kelas, tetapi juga di dalam talian. Ya, betul. So, start daripada lepas physical class tu, bila orang yang jauh-jauh ni, ada orang dia nak pergi kelas, tapi dia tak ada duit. Okay. So, bila dia ada duit, dia tanyalah, chef, you tak buat ke online class? Sebab kita yang jauh ni, kita nak keluar kos, you duduk Terengganu, you kena drive daripada Terengganu datang kelas dekat Selangor. So, cost. You nak bayar yuran dan sebagainya. Saya fikir macam, okay lah, ada orang dia tak ada duit, tapi dia nak belajar. So, apa yang saya buat, kita run online class. So, start online class tu, sales saya dia bukan double, dia dah jadi triple. Sales biasa? Yes. Yeah. Untuk kelas saja. Untuk kelas saja? Ya, untuk kelas saja. So, waktu tu, memang sales tu saya dah boleh buat cash reserve. Sebab yang join kelas kita, macam saya cakap lah, tadi kalau boleh datang rumah, katalah satu hari Sabtu saya buat 10 orang, hari Ahad saya buat 10 orang, dia 20 orang je kelas tu. So, 20 kali 4, dalam 80 orang boleh belajar. Tapi bila you run online class, dalam satu hari, you boleh cater up 500 orang. Wow. It's different. So, kalau satu kelas you 100, you boleh calculate lah berapa. Kalau you buat 70, RM50 and you can calculate berapa sales waktu tu. Cost chef pun lebih rendah. Yeah, and you run with zero cost. Right. Oh. Unless you have one, I only have one assistant yang bantu saya untuk prepare barang, tolong basuh, reply WhatsApp waktu tu. Dan kita dua je run waktu tu. Jadi chef masak, chef jual apa yang dimasak dan sambil tu mengajar. Kelas. Dan bila kita run kelas, waktu tu saya gunakan Facebook sebagai platform untuk run kelas. So Facebook kita guna free, percuma. So kita tak perlu bayar. Kita hanya wujudkan private group saja. So bila receive payment, kita akan masukkan kita punya student dalam private group ni. So dia akan belajar dan that platform adalah percuma. So you punya cost untuk menjalankan kelas tersebut pun tak tinggi. Sebab that one is dia pre-recorded video. So one time punya kelas. Yeah. So that time memang kira apa yang dapat sales daripada tu saya akan simpan as a cash reserve. So selepas tu saya gunakan untuk saya sewa atau rental satu studio untuk saya buat betul-betul tempat saya baking. Saya pindah daripada rumah ke tempat yang barulah 2020. Ini cerita sebelum COVID datang. Okey, cerita sebelum COVID datang. Jadi apabila COVID datang sudah pasti cabarannya agak berbeza. Tapi saya rasa berdasarkan cerita chef ni dah ada sebenarnya rangka kerja yang boleh menjadikan bisnes chef ni COVID proof lah juga. Kita akan perhalusi sebentar lagi. Kita ada 5 minit saja dalam segmen ni. Saya nak bertanya, daripada pelajar-pelajar chef yang sedia ada, dia orang ada buka bisnes tak? Ke dia orang memang nak masak sendiri? Okey, baik. So ni menarik sebabnya kebanyakan yang join kelas ni diorang memang ada bisnes ataupun nak buat bisnes. Okey. So waktu saya dekat rumah lagi, ada seorang student ni datang. So okey, apa saya boleh jual, saya jual. So waktu saya dekat rumah, saya buat video, buat cookies pakai ice cream scoop yang saiz dia kecil, susah nak jumpa. So saya cari jumpa satu kedai yang jual. So saya jual ice cream scoop tu. Jadi orang susah nak cari, orang duduk Kelantan, Terengganu susah nak cari. So saya jadikan satu platform dekat online platform untuk jual alat-alat ni. Saya jual saucepan, saya jual ice cream scoop, saya jual leguni ambil gambar. Semua benda yang boleh jual, saya jual. Bila orang tanya, chef beli dekat mana? Okey, saya jual. Okay. So saya jual semua benda dekat platform online. So sama. So mana saya dapat cerita ni, okay, bila ada satu students datang kat rumah, dia nak pick up dia ice cream scoop, dia nak ambil banyak waktu tu. Cakap, banyak yang ambil ni. Ya, chef, sebab saya dah buka kedai. Saya dah ada tempat production untuk buat cookies. So dia cakap, chef, thank you so much for your recipe. Actually, I'm run a good business now. Saya jual beratus-ratus balang cookies because of your recipe. Wow. Yeah. So sebab tu saya dekat rumah, maksudnya student saya tu dia dah buat bisnes dah. Dia dah buat bisnes dah. So and kalau sekarang ni pun, kalau saya pergi mana-mana, kafe dan sebagainya, so saya pergi student saya punya kafe, so saya tahu, oh ni kek chef kecil ni, ni from my recipe ni.
Because saya boleh tahu benda tu sebab waktu saya dekat rumah tu saya memang rajin buat R&D untuk new product. Since belajar pasal food science tu membuatkan saya macam ada sedikit knowledge untuk okay, this one can develop to another flavor. Ni boleh buat macam ni. Okey, dan itu dia seorang chef yang begitu terbuka hati berkongsi resepi dalam kelas dan ramai studentnya juga telah pun memulakan perniagaan yang tersendiri. Apabila kita kembali segmen terakhir, kita akan cungkil bagaimana chef tabah menghadapi COVID dan apa perancangan bergerak ke hadapan. Kita akan kembali bersama anda sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam We Hear You. Terima kasih kerana terus setia menemani kami dan kita masih bersama dengan pemilik di sebalik jenama Chef Kecik. Encik Rahmat, terima kasih kerana setia bersama kami. Banyak saya rasa perkongsian yang menarik untuk para penonton dan juga pendengar kami. Seterusnya kita ingin bincangkan tentang zaman COVID. Zaman yang sangat sukar, bukan untuk satu industri tapi semua industri. Tapi industri makanan ini, terutama sekali comfort food. Dia tumbuh macam cendawan. Betul. Ya, zaman COVID banyak. Jadi kalau bercakap tentang persaingan tadi, mungkin zaman ni lebih banyak persaingan untuk chef. Alright, okay, macam mana chef menghadapi? Okey, baik. Waktu COVID, tadi saya cakap sebelum tu kita dah start dengan online punya perkara. Jual semua produk dekat online platform and then run kelas secara online dan sebagainya. Kebetulan waktu COVID datang je, so all this yang online ni dia go lagi rapidly, macam cendawan. So kita punya online class sangat laku. Sebab apa? Sebab orang duduk kat rumah, dia tak tahu nak buat apa dan dia join kelas. And then dia tak tahu dia nak jual apa, dia join kelas. Sebab dia tahu daripada resepi ni dia boleh buat business. So waktu tu cakap pasal sales, mungkin dia boleh bagi triples like daily without menjual physical product. So kita hanya menjual online sahaja untuk kelas tu. Okay. Dan yang lain-lain still running. Cookies kita jual secara online, kita hantar postage memang banyak setiap hari. So waktu COVID tu actually kita make it. Sebab bisnes-bisnes makanan saya rasa waktu tu sebenarnya kalau yang buat online dia lebih pergi sebab dia boleh pergi lebih jauh. So dia boleh maksudnya mendatangkan lebih banyak income ketika itu. Bercakap tentang bisnes makanan ni, bila dihantar melalui post dan sebagainya, apakah ketahanan produk-produk seperti brownies, cookie dan sebagainya? Macam kita di Chef Kecik, so kita waktu tu kita jual cookies, kita postage cookies. So daripada segi macam mana handling produk tu sendiri, the packaging tu benda paling penting lah, to make sure that bila dia sampai kat semua, dia dalam keadaan yang elok. So kalau kita ada problem dan sebagainya, so kita akan replace customer lah. Tapi by dengan protections yang kita buat untuk kita punya cookies tu, dia sampai dengan selamat. Until today kita masih postage kita punya cookies lagi. Jadi ini adalah satu benda yang mungkin kita ambil mudah, packaging dan bagaimana untuk memastikan keselamatan betul. makanan yang itu berkenaan dengan cookies itu sendirilah. Tapi sekira kalau anything yang kita buat secara online ketika COVID, dia orang cakap dia punya grow tu lebih mudah. Dan waktu tu kalau cakap ramai orang buat bisnes juga waktu tu. Dia nak buat bisnes, sometimes dia tak ada idea. So macam ni dia nak dapatkan idea daripada online punya platform. Baik, kita bercakap tentang zaman-zaman yang sudah berlalu. Tapi kini Chef Kecik adalah jenama yang dikenali. Anda sudah membuka perniagaan dengan lebih besar. Bagaimana anda mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan dengan skala yang lebih besar? Faham. Alright, okay. So cerita daripada rumah pindah studio baking, kemudian kita tak terus buka kafe. So start business 2018, kita buka kafe pada tahun 2022. First kafe. Kenapa buka kafe? Itu pun sebab kita punya followers yang tanya, macam mana nak rasa punya produk, macam mana nak rasa punya kek, selalu tengok kat social media je. You tak ada buka kafe ke? So every time kita ni orang akan tanya soalan yang sama. So macam, okay lah, jom buka kafe. So kita pun ambil lah dengan kita punya duit cash reserve yang kita ada. Saya simpan duit tu untuk guna bisnes lah. Anything happen kita ada duit. Tapi duit tu lah bila nak buka kafe saya gunakan.
Okay. Semua sekali duit tu. Okay. Sebelum buka kafe, saya jumpa dengan semua tim. Waktu tu ada dalam 10 orang dah tim. Kita ada content creator, kita ada admin, HR. So saya tanya dengan tim, okay, kita nak buka kafe. Ada siapa-siapa nak berhenti kerja tak? Ya. So kenapa saya tanya? Sebab saya risau. Bila saya dah buka kafe, nanti tak ada orang yang nak support. Jadi lain kan? Jadi lain. Okay, dan kita nak keluarkan semua duit. Dan saya bagi tahu dekat tim, if kafe ni tak jadi, so saya akan balik kampung. Wow, Yap. risiko besar. Ya, sebab apa? Sebab saya dah keluar all the money, duit yang ada, simpanan semua untuk buka kafe. All in lah ni. Yes, betul. So kafe tu besar dan dia boleh cater out dalam 80 pack. Kita beli equipment semua baru, kita design betul-betul cantik. Sebab apa? Sebab nak bagi ada attractions untuk orang datang. Bukan senang untuk orang datang ke Semenyi untuk datang ke kafe kita. Faham, yeah. So kita kena set up betul-betul cantik to make sure that people nak datang. And sebelum buka kafe tu pun, sebab saya tak pandai lagi waktu tu buat produk croissant. Saya masih belajar lagi untuk hasilkan produk yang betul-betul baik. Jadi saya risau kalau buka orang ramai, nanti dia tak dapat nak makan produk tu. Sebab dia still tak okay. Jadi tim tanya kat saya, chef kita nak buat posting tak, bagi tahu kita buka esok. Saya cakap better kita jangan bagi tahu dulu. So kalau kita beritahu, kita war kat social media, nanti kalau orang datang ramai macam mana? So tim cakap, tapi kalau orang tak datang macam mana? Okay. So kalau orang tak datang, lagi masalah kita. So malam sebelum esok, day before kita buka tu, and kita buat posting lah, beritahu okay, esok kita buka kita punya cafe, so mana yang datang boleh datang lah. And 2 hari Sabtu dan Ahad tu memang ramai sangat orang datang. Dan memang betul lah apa yang terjadi. So kita tak cukup produk, kita ada hanky-panky happen. Sebab saya tak ada experience run cafe. 2 minggu lepas saya buka cafe, saya tanya balik kenapa dalam diri saya lah, kenapa saya buka cafe? Okay, baik. Dah okay dah ada cash tapi pergi buka cafe. pergi buka cafe. Because the service dah easy dah, you boleh run. Tapi bila you buka cafe, something different. So you masuk pukul 6 pagi, you prepare product. So waktu tu saya still involved in production. Saya masuk pagi buat produk, dan malam pukul 12 baru balik. Sebab nak make sure that everything semua okay untuk next morning punya operations. So it's different daripada apa yang saya buat sebelum tu. Kalau orang tanya penat, memang sangat penat. That's why 2 minggu lepas buka kafe tu saya okay, ni pilihan yang tak betul. Saya cakap tu pilihan yang tak betul. Tapi orang cakap itu adalah proses pembelajaran you, sebab you belajar benda yang baru. So sama macam saya start dulu business yang saya tak tahu apa-apa, main dekat rumah tu you jual brownies, you nak give up juga. So that's happened second time waktu saya buka kafe. So saya nak give up lepas 2 minggu saya buka kafe sebab saya rasa penat sangat. So dah tak boleh lah ni nak buat ni. But bila you go lagi, maksudnya you tak give up, you buat lagi, so itu membuat you belajar benda baru dan you tahu macam okay, tak susah sangat sebenarnya. So you just nak kena rearrange benda ni dengan betul. Dan kita rehat 1 tahun dan kita buka another cafe pada tahun 2024 dekat Kajang, stand alone cafe di Seduduk Kajang. Dan 6 months after that kita buka another one dekat Bukit Bintang. Wow, 4,000 square feet. Tahniah. Cafe. Ni memang di tengah-tengah bandar tu. Ya, betul. Jadi tumpuan ramai. Business model bergerak ke hadapan. Adakah chef nak buat franchise ke? Chef nak buat licensing ke? Macam mana? Adakah ada konsep untuk memperkembangkan nama chef kecil ataupun nak kekal pemilikan sendiri? Alright, okay, baik. Perjalanan chef kecil, cafe tu sendiri, dia sangat cepat sebenarnya. 2022 until today, kita ada 3. Dan kita punya scale cafe ni dia besar. So untuk kita channelkan kepada franchise ataupun licensing, dia memerlukan sedikit lagi masa bagi saya untuk kita prepare a good SOP supaya dia senang untuk replicate. So if let's say the cafe itself kita tak boleh nak replicate dia dengan cepat, mungkin kita akan buka a few small orang cakap konsep untuk yang tu yang kita akan ketengahkan kepada franchise ataupun licensing dengan SKU yang rendah. So kalau nak buka cafe ni, SKU dia banyak. So kalau you nak replicate, dia agak sukar dan dia akan jejaskan brand itu sendiri kalau tak dilakukan dengan baik. So on our side, so kalau kita nak benda tu berjalan secara licensing ataupun franchise, so kita kena scale dia lebih kecil, SKU lebih rendah supaya dia senang untuk scale up and replicate. Dan ini adalah perjalanan yang memang menarik lah, dari rumah
tengok bank account kosong, tak ada duit, dikejar oleh bank dan sebagainya. Dan kini ada satu kafe di tengah-tengah bandar di Bukit Bintang dan bakal meluaskan lagi pasaran. Saya ada satu cerita actually. Okay, baik. This one related to the bank jugalah. Okay. Bila you tak ada duit, bank tak nak you. Okay. You bukan you nak duit, you pergi bank, bank akan bagi you. Bank nak cari orang yang ada duit. Means that you kena ada something. You kena ada business. You kena ada apa yang you buat that can generate. Dan bank tahu yang you boleh buat duit. So dia tak ambil orang yang datang tak ada duit. Dan dia tak tahu macam mana you boleh dapat duit. So this is from my experience. Saya pernah pergi naik bank, cakap okay, saya buat business. So dia tengok macam, oh, you tak boleh. You tak boleh dapat this loan dan sebagainya. So itu membuatkan saya cakap, okay, how? Macam mana untuk meyakinkan bank yang this business can grow? Because I know what happened in the business. Dan untuk you, bagi tahu bank, business you boleh grow, you kena ada bukti. Bukti by numbers, bukti by record. So untuk usahawan-usahawan yang nak buat business, I mean the startup, you kena fikir benda-benda ni. I mean you kena simpan you punya record. You kena buat, make sure you ada management account. You make sure you ada audited account. You bayar tax so that bank akan percaya you. So dia bukan mudah pergi bank, okay, I nak duit. You boleh tak bagi duit I untuk business? Oh, business saya pergi. How? Macam mana? Tak ada bukti. So itu saya belajar daripada saya punya experience. So untuk usahawan yang baru nak start dan sebagainya, you kena fikir numbers. You kena fikir macam mana business nak grow dan buat orang percaya yang business you boleh grow. Kalau tak, orang takkan bagi you duit sewenang-wenang. And saya rasa juga is a business, is a growth for you. Sebagai seorang individu. Sebab awak belajar food science dulu. Lepas tu mulakan perniagaan kecil-kecilan dari rumah dan kemudian terdetik idea untuk membuat online. Perjalanan di dalam diri you, bagaimana anda boleh ceritakan kisah perjalanan dan your own growth story sebagai seorang individu? Okay, baik. So cakap berkenaan individu, saya ni dia nak cakap extrovert sangat pun tak. More to like suka sendiri-sendiri. I mean more to introvert punya ni lah. So bila buat business ni membuatkan you kena jadi extrovert. I mean you kena represent, especially bila you seorang. You tak boleh reserve diri you untuk sorok-sorok buat business. Mungkin sekarang okay, relevan untuk you sorok-sorok sebab banyak online punya platform. You boleh orang tak kenal you. Tapi dulu kalau you nak represent you punya brand, you kena make sure you kena keluar, you kena jumpa orang. And untuk saya punya, orang cakap diri punya improvement tu daripada segi macam communication itself, lepas tu in term of networking dengan people, so you have to communicate. So benda tu banyak improvement dan banyak benda yang saya belajar dalam business ni, do and don't yang you kena buat dan apa you kena fokuskan dekat dalam you punya business itu sendiri. So dia bukanlah benda yang mudah. Kalau dulu you macam duduk kat rumah, tak apalah hari ni tak nak kerja. Tak boleh. So now is every day about apa aku nak kena buat, what's next, because now business is not about you. It's about people inside your company. Yes. Yeah. Because why? Okay, business ni kalau cakap pasal diri kita, okay lah, I'm done. Okay, I'm dah happy dah. I dah boleh buat business, ada semua gerak. Tapi macam mana business tu nak grow to retain people yang ada dekat dalam kita punya company. Because bukan you seorang yang nak grow, tapi your team sebenarnya dia nak grow juga dengan you. Because every year you kena ada increment. Every year kena bonus, kena ada bonus. Tapi kalau business you tak grow, macam mana you nak bagi semua ni? Betul. So that's why business tak boleh jadi business kedai runcit kampung. So if you tengok kedai runcit kampung ni, I punya experience sendiri. I ada atuk yang buat business kedai runcit. So daripada saya kecil sampailah saya besar dan dia pun dah tak ada sekarang, kedai tu masih sama, menjual barang yang sama dengan saiz yang sama. Tapi daripada segi grow, dia tak ada pekerja. Hanya dia dan wife dia saja. Until lah dia dah tak ada. Tapi untuk business yang betul-betul, dia kena ada growing process. Supaya dia ada replications. So dia ada revenue yang bertambah. Sebab dia nak secure apa?
untuk dia punya team, untuk people yang ada dalam company itu sendiri. Banyak inspirasi telah kita dapat daripada chef kita pada hari ini. Sebelum kita menutup tirai kita punya perbincangan ni, saya nak tanya siapakah antara ikon-ikon inspirasi chef yang membantu chef sendiri untuk membina diri dan kejayaan? Right, so kalau cakap tentang bisnes food sendirilah, F&B, owner of Gulai Cakery, Riani. Wow. One of our guests juga. Sebab saya nampak dia punya perjalanan tu macam mana, dan actually saya nampak okay, this is perjalanan yang bagus, so why not you follow how dia punya growth. So saya banyak tengok Gulai Cakery, and now we are friends and kita share, dia banyak juga bantu. So dia salah satulah yang saya Walaupun nampak. macam pesaing ya sekarang. Yeah, what we learn from each other, we share. This Because is a healthy thing. yeah, the growing process actually macam saya cakap, rezeki tu masing-masing. So dia dah tetapkan untuk you. So you have to work, you have to, orang cakap berusaha macam mana. Tapi you nak compare, dia buat, aku buat, so kita tak boleh jadi kawan. So kita adalah pesaing. I don't think so. Then we can share and how to grow together. That's what happened. Apa yang kita buat dengan kita punya geng-geng yang buat F&B juga. So kita share apa kita boleh improve, dekat mana kita nak dapatkan stok raw material dengan harga yang murah dan sebagainya. We share together. And that is Riani Gulai Cakery, one of yang saya nampak sebagai contoh. And then Tun M, because of saya tengok dia tak putus harapan, dia tak give up until today. At this age dia boleh lagi berusaha. So untuk kita, kenapa kita nak give up? Kenapa kita nak stop? Selagi you ada energy, selagi you boleh buat, kenapa you tak berusaha? So tu yang menjadi kesan. Saya rasa memang banyak yang kita dapat pelajari daripada jenama Chef Kecil dan juga orang dan individu di sebaliknya. Encik Rahmat, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buyayu. Tapi sebelum kita tinggalkan siaran ini, saya ada satu permintaan kecil daripada Encik Rahmat untuk tolong turunkan tanda tangan. Kita minta autograf daripada setiap seorang tamu kita. Okay. Please help me. Drop your John Hancock there. There you go. Okay. Alright. Thank you for your ideas, your insights and your inspiration. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam memberikan inspirasi kepada semua yang menonton dan juga mendengar siaran kami ini. Terima kasih kepada anda juga yang terus setia bersama kami. Tinggalkan komen di ruang komen yang membina ya. Sebab ini podcast yang membina. No fluff, no drama, only ideas, insights and inspirations. Thank you very much once again for coming on board. Thank you. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan tetamu-tetamu yang membina anda, yang memberi inspirasi dan membantu anda menjayakan perniagaan masing-masing. We Hear You dikuasakan oleh SME Bank. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.